Kalau kau nak entry tanpa floating, kau kena tunggu pattern ni. Ini pattern yang kita panggil sebagai confirmation chart pattern. Tempat yang kau nak entry adalah di area sini, iaitu bila mana resisten pertama dipecahkan. Kau tunggu dia pull back balik dalam kawasan resisten tersebut, and kau full margin lah sekalipun dekat area neckline ini. Macam mana aku buat? Jom kita tengok dalam chart. Ni pattern yang sama saja macam aku ajar tadi. So, kau tinggal nak marking je kawasan neckline ni baik-baik. Inilah tempat zero float entry. Pas kau dah marking, kau adjust lah sikit-sikit, and then kau hanya tunggu dalam kotak neckline kita saja untuk entry. Bila dia pull back, inilah tempat yang aku selalu dapat zero float entry. Setup ni, kalau kau entry, mesti kau wajib TP dekat resistance, sebab inilah setup yang entry dengan confirmation. Setup ni kau dah berjaya dapat lebih kurang 170 pip. Kau nak pakai dekat gold, currency, bitcoin, bursa, tak ada masalah. Yang penting kau kena entry teknik ni saja, baru jadi. Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap, daripada SOP, direction sampai confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah, as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, opening browser, and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat, 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.